Bang, jom balik abang. Dah pukul berapa ni? Sekejap lagi kita nak buka lah. Bukan Umi suruh beli kopi ke? Ha? Bukan Umi suruh beli kopi ke? Allah. Masa ni aku terus booking online. Lepas tu aku terus nak ke kedai. Tapi masalahnya salah jalan guys. Kena pusing balik. Arah lain tu. Pusing balik. Alhamdulillah, kopi pun dah ada di dalam tangan. Sekarang ni kita kena balik. Hujan lah. Lebat lah tu. Paksa berteduh kat sini. Aspa, okey Aspa? Okey tak? Okay, masa ni kita berteduh ni sebenarnya jam pun dah 7.20 7.28 macam tu. Memang waktu buka dah. Kita orang tunggu kejap, ambil tempat. Kebetulan dekat dalam pondok ni ada kursi. Alhamdulillah, terima kasih lah orang yang punya pondok ni. Jadi kita orang pun decide untuk berbuka lah dengan air yang kita orang beli tadi. Sama buka guys. Bukalah dengan air tadi yang kita beli. Sementara tunggu hujan reda. Lama juga kita berteduh kat pondok tu sebenarnya. Lebih kurang dalam 20 minit. Jadi sekarang ni dah dalam pukul 7 40, 7.50 nak pukul 8 dah. Jadi hujan tu dah mula reda. Aku pun decide untuk gerak semula ke arah rumah. Nak kata kelakar tu memang kelakar pun sebenarnya. Macam-macam benda yang berlaku. Tapi alhamdulillah lah. Mungkin lah satu hari nanti bila anak aku yang seorang ni dah besar, dia mungkin nak bercerita kat anak dia pula. Dia cakap, atuk kau dulu pernah bawa ayah sampai ke tempat ni berteduh, berbuka dekat sini. Assalamualaikum guys.